aku cakap macam tu? Kan? Aku nikahkan diri aku dengan anak pakcik ni. Kau faham tak? Kan? Kan? Dan aku agak sedih bukanlah sedih, tapi aku agak macam pelik. Kenapa budak-budak muda zaman sekarang ni, dia ni macam luar daripada kebiasaan, kau tahu? Macam nak out of box sangat. Itu memang itu dah bukan out of the box lah. Itu dah out of the world, kau tahu tak? Betul. Betul. Dia dah out box, lepas tu dia terpijak box, dia jatuh. Aku macam cannot lah bro. Benda macam ni tak boleh lah. Aku bila dapat isu ni semalam, aku baca kan, aku cakap apa hal macam gini benda-benda macam ni. Kalau benda lain kau nak buat out of box, aku tak kisah tau. Benda ni yang dah daripada zaman dulu-dulu lagi, dah tak tahu lah nak cakap. Memang dah daripada zaman dulu. Memang tak adalah praktis macam ni. Lagi satu, tunang ni adalah proses ta'aruf. Okey. Ini satu benda yang baru untuk aku juga. Kau nak jadi tiba-tiba kau nak jadi ustaz pula kan? Dia bukan ustaz. Aku pun baru nak start. Tapi aku pun belajar. Benda ni dah macam rappers Ini bukan ustaz, aku baru nak start. Kan, baru nak start. Kau jangan terperanjat. Jangan terperanjat, nanti gua kena lipat. Macam tu tiba-tiba. Okey. Dia ini kita bertunang adalah sesi ta'aruf. Sesi ta'aruf di mana sesi perkenalan di antara dua keluarga. Dua keluarga. So kalau kau tiba-tiba hantar diri kau pergi tengok, kau akan jadi nampak benda yang cantik je. Faham tak maksud aku? Faham. Contoh macam kau nak beli satu kasut. Kau nak beli kasut, kau cakap kasut tu cantik. Tapi sebenarnya kasut tu tak sesuai untuk kau, sebab kasut tu akan menyebabkan kaki kau sakit. Okey. Tapi engkau sendiri yang pergi, engkau akan cakap tak kisahlah kaki aku sakit pun, yang penting kasut ni cantik. Tapi cuba kalau kau hantar orang lain. Contoh bapak kau, "Pak, bawa belikan kasut ni pak." Lepas tu bapak tengok okey tak kasut tu. Bapak kau cakap, "Okey, kasut ni cantik, tapi aku rasa tak sesuai kasut dengan kau. Kasut ni sakit nanti kaki kau." At least ada benteng lah kat situ.